Dalam usaha memperkukuh pembangunan ekonomi komuniti luar bandar, kerajaan meneruskan komitmennya dengan merasmikan dua kemudahan penting di Sabah, Tamu Desa Bukit Belakon di Lahad Datu dan Tamu Desa Pilu dan Andrasi di Tawau. Kemudahan ini merupakan sebahagian daripada 98 projek tamu desa baru dan dinaik taraf di Sabah dan Sarawak yang telah siap dibina pada tahun lalu dan awal tahun ini. Banyak membantu kami di kawasan Sugama ini. Yang pertama sekali, Yayasan Bank Rakyat. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict, projek ini dibiayai menerusi peruntukan COSCOP di bawah Dasar Pandang ke Timur dalam negara, satu inisiatif yang memberi tumpuan khas kepada pembangunan keusahawanan yang lebih dinamik di Sabah dan Sarawak. Di Lahad Datu, Tamu Desa Bukit Belakon kini menjadi pusat aktiviti komuniti setiap hari Sabtu. Ia bukan sahaja sebagai lokasi jualan, malah menjadi tempat pertemuan dan pengisian pelbagai program masyarakat. Dengan itu, kawasan selaku Presiden Persatuan Hoki Lahad Datu, parti kita dan masyarakat yang hadir ke Dewan Tamu Desa Belakon pada hari ini. Sama sekali saya Sebagai sokongan tambahan, sumbangan sebanyak RM10,000 disalurkan di bawah program Sentuhan Kasih bagi membantu pihak pengurusan menyediakan kemudahan asas untuk keselesaan para peniaga. Tamu desa ini tercetus daripada keperluan khas di Sabah dan juga di Sarawak. Kalau kita ke Semenanjung, dan saya percaya banyak daripada kita ini pernah ke Semenanjung sama bekerja, belajar atau mengantar keluarga di situ ataupun berjalan-jalan di situ. Kita tidak akan temui tamu rakyat, tamu komuniti. Di sini tapi gerai yang lebih rendah, konsep gerai lah. Dua konsep dan di Belakon ini memilih kemudahan. Sebelum ini Kementerian Usahawan tidak buat bangunan seperti ini. Dia hanya bagi pembiayaan. Sebab itu saya perkenalkan inisiatif Dasar Pandang ke Timur dalam negara, yaitu kita mahu beri fokus tambahan kepada usaha-usaha, membantu usahawan dan koperasi kita ada layak mendapat pembiayaan di bawah skim baru yang kita perkenalkan pada tahun depan. Di Tawau pula, Tamu Desa Pilu dan Andrasi dirasmikan. Reka bentuknya yang unik dengan gerai-gerai mengelilingi dewan terbuka menjadikan ia bukan sahaja medan niaga tetapi juga pusat interaksi sosial bagi penduduk setempat. Dalam majlis yang sama, turut dilancarkan penubuhan Koperasi Rakyat Tawau Berhad yang kini dalam proses mengubah suai sebuah bangunan menjadi pasaraya runcit, satu langkah besar ke arah penglibatan koperasi dalam sektor peruncitan berskala besar. Rakyat Malaysia, khususnya di Tawau dan daerah-daerah yang Iran, Sulvista dan ahli lembaga koperasi dan ahli-ahli koperasi di atas tinggal hari
terakhir pada hari Minggu. Banyak pegawai lepas. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan. Saya ke Melaka di Jasin, Koperasi Keluarga Haji Syarif Berhad. Ini satu koperasi keluarga. Lawatan saya itu meninjau kilang mereka, kilang baju, kilang jas selatan Thailand. Saya ke Langkawi Koperasi Komuniti, termasuklah pembangunan usahawan dan koperasi. Tambahannya adalah ini daripada 98. Dato' Iwan menyatakan keyakinannya terhadap potensi besar koperasi ini sambil menggesa agar SKM dan IKMA terus membimbing koperasi-koperasi tempatan seperti yang dilakukan di seluruh negara. Sebagai sebahagian daripada program memasyarakatkan koperasi, majlis diserikan dengan sesi ceramah serta penyampaian bakul makanan kepada 170 penerima daripada komuniti setempat. 40 juta. Jadi ini menunjukkan apa yang telah yang peresmian di luar. Tapi saya ingat telefon dari sana itu yang pameran-pameran. Inisiatif seperti ini membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh jaringan koperasi serta memacu ekonomi rakyat dari akar umbi. Di bumi Borneo yang kaya dengan khazanah budaya dan semangat keusahawanan, satu inisiatif nasional kembali memberi nafas baharu kepada pembangunan ekonomi desa. Yang melonjakkan industri ataupun produk unik yang beridentiti panjang program Madani Rakyat ini. Saudara dan saudari, bagi tahun 2025, SKSI ini dengan membuat penambahbaikan agar ianya sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Dan Kementerian Kemajuan Desa dan showcase SKSI yang kita adakan sepada dengan sambutan Hari Peneruslah pada Showcase Satu Daerah Satu Industri atau Sesi Wilayah Borneo 2025 secara rasminya dilancarkan hari ini sempena program Madani Rakyat di Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict, menyuarakan keyakinannya terhadap potensi sesi dalam membuka lebih banyak peluang kepada komuniti luar bandar. Sehingga kini, 120 usahawan SPSC di Sabah telah berjaya dibangunkan satu petunjuk jelas kejayaan inisiatif kerajaan. Tahun ini, Kementerian telah menyalurkan peruntukan khusus kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi menjayakan lagi pelaksanaan sesi. Bukan itu sahaja, bantuan kewangan serta pembangunan turut disalurkan kepada koperasi sebagai dorongan kepada pertumbuhan ekonomi setempat. Program Madani Rakyat Sabah 2025 yang berlangsung meriah di dataran Majlis Perbandaran Tawau terus mendapat sambutan luar biasa. Ribuan pengunjung membanjiri tapak program, tertarik dengan pelbagai pengisian bermanfaat, termasuk sesi paket talks oleh pelbagai agensi kerajaan. Antara topik penting yang dibincangkan adalah kejayaan Malaysia dalam tuntutan Sulu, satu kemenangan geopolitik besar yang mengukuhkan kedaulatan negara, khususnya negeri Sabah. Pengisian ini bukan sekadar informasi, ia membuka ruang kepada rakyat untuk memahami isu keselamatan, sejarah dan undang-undang yang berkaitan dengan kedaulatan Sabah. Ewan turut turun padang menyantuni para usahawan dan koperasi tempatan yang menyertai PMR Sabah 2025. Beliau bukan sekadar hadir, malah menyokong secara langsung dengan membeli produk hasil tempatan.
Beliau menyatakan harapan agar program ini menjadi pemangkin kepada kejayaan usahawan dan koperasi, membolehkan mereka meraih pulangan lumayan sepanjang acara berlangsung. Penyertaan aktif para usahawan dalam program madani ini diharapkan dapat terus melonjakkan potensi perniagaan tempatan sekaligus menjadi pemacu ekonomi setempat. Hidup koperasi! Mari sama-sama berkunjung ke booth Watis yang menjual produk ikan terbuk goreng ramung, serunding halia dan produk-produk lain. Saya telah membeli, anda bila lagi? Support. Kepada usahawan lainnya yang memerlukan pembiayaan, silalah berkunjung ke ECB Bank. Dan pelbagai program lain. Ini merupakan usaha kita untuk menyampaikan perkhidmatan kerajaan kepada warga Tawau, warga Sabah, warga Malaysia yang ada di sini. Saya sendiri berada di sini untuk tempoh 4 hari. Jadi kalau saya boleh berkampung di sini 4 hari, warga Tawau bila lagi. Datanglah ke program Madani Rakyat Sabah di Tawau yang sedang berlangsung. Jumpa di sini.